Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, terima kasih. Alhamdulillah berjumpa lagi sahabat-sahabat saya. Alhamdulillah satu respon yang baik daripada lakaran-lakaran telah saya buat. Baik, hari ini kita tak nak buat lakaran lagi. Kita nak buat secara video untuk lebih penjelasan. FMCBR, kita belajar cara memfokus ataupun membuat tempat-tempat yang terbaik untuk dijadikan sebagai reversal dan sebagainya. Baik, saya dah bagi tahu tentang lakaran saya tentang daily pada semalam secara tidak langsung telah pun membuka minda kita ke mana market tu nak pergi. Baik. Daripada daily ni, kalau di sini saya boleh buat satu penarikan Fibonacci. Of course di sini ada satu engulf dan di sini ada satu base yang sudah dipecahkan. It's not the same area dan sebagainya. Kita buat satu penarikan Fibonacci untuk tahu ke mana tempat ending dia, dan inilah yang sudah pun kita buat lakaran dalam WTT saya. So this is the 261 as you all nampak, this is 261. Baik. Dan saya beritahu 261 ini adalah merupakan A yang pertama dalam jatuhan. A pertama dalam jatuhan, dan saya expect akan berlaku B. So this is the B yang saya kata dalam 15 minit. Sebab apa? Masa itu belum ada tanda-tanda on the bigger time frame, tapi pagi ini memang market naik. Ya, market ni memang naik pagi ni. Itu kalau you tengok dekat 15 minit, you can see market punya naik sangat-sangat drastic. Alright, so daripada guna 15 minit, kita guna option yang lain. Sebab semalam pagi tadi, pada hari Ahad saya buat tu tak ada option. So hari Isnin ni ada option lain. Baik, so daripada sini fokus saya, of course saya nak beritahu, saya punya fokus lebih kepada di area sini this is my forecast, which is ini adalah A, dan saya expected market ini akan naik somewhere lah di area sini untuk buat B lah. Ini secara kita detailkan untuk buat B, dan market ini akan turun untuk buat C. So di area sini barulah saya akan mencari asbab buy lah. Dan as you can see, itu adalah kawasan swap zone Ini cakap tu terang lah, ini adalah kawasan swap zone Alright, di swap zone di area situ. That is the swap zone yang kita nak. Baik. Alright, kita nak tengok juga beberapa tempat yang akan kita nak sell ke, kita nak buy ke. Jom kita tengok dulu. Sebentar Ini tempat jangkaan kita lah. Baik. Now, daripada sini kita nak tengok, kita pergi ke H4 lah. Okay, now di H4 ada something yang menarik. Pagi tadi berlaku, sebelum ni tak berlaku Sebelum ini tak berlaku control Y. Okay. Iaitu ada satu base yang sudah pun dimatikan di area H4 ni. Which is, this is a very good lah. So di sini ada twin candle. So di sini berlaku twin candle. So ini sangat-sangat baik. So daripada sini kita buat satu penarikan Fibonacci untuk tengok. Buat satu penarikan Fibonacci. Yes. So exactly ini adalah zone yang kita nak, yang bersamaan dengan daily tadi. So saya buatkan dia begini lah. Saya buatkan begini, ini warna orange. So this is the zone. Kita tarik ke tepi, sub kita dapati. Okay, this is the yang kita nak lah. Ada satu base di sini. Dulu dia agak strong lah. Dulu dia agak, base ni dia ada strong, which is ada few rejection di area base ini. You boleh tengok 1, 2. Okay, quite strong base ni, kemudian breakout, dan ini tempat dia kita akan mencari asbab kepada sell. So maksud kata kita juga perlukan satu A. Okay, saya buang dulu yang ni. Okay. A
B somewhere dan C. Okey. Okey, yang ni kan yang kita buat tadi. Terus ke sini. Okey. So you can see dia punya ni, kita punya ni. So ini ada A. Ini jakaan B kita lah. Ya. Yeah. Ini adalah jakaan B kita. And then diri kita punya jakaan C lah. Okay. Now next problem adalah kalau kita kata, saya kata saya nak buy, kononnya nak cari B lah semua kan, kat mana saya nak buy? Dekat mana saya nak buy? Di sini. Dekat mana saya nak buy di sini? Tu, kat sini kan saya nak buy kan. Kita pergi ke H1. Bila kita pergi ke H1, kita tengok mana tempat saya nak buy. Sebab ini pun boleh tahan ni, 400 pip ni siapa nak bagi kan. Jom kita pergi ke 15 minit. So bila kita pergi ke 15 minit, tak nampak lagi zone mana bagus, baik untuk buy. Kita pergi ke M5. M5 pun tak ada CB, break semua dia tak boleh nak target. So kita tengok dekat M1. Bukan sebab kerana kita mencari peluang ataupun kita mencari nak cari sampai M1 nak buy. Bukan, kita nak tengok jatuhan itu. So that jatuhan tu kalau di sini, okey, di sini ada satu base. M1 saja yang memberikan break CB, yang lain tak ada. So di sini ada satu break CB, so saya akan buat satu penarikan Fibonacci. Alright. So now you boleh nampak bagaimana dia break, dia hit dekat area Fibonacci, kemudian dia hit lagi sekali dekat area Fibonacci. So let's see, this is zone Fibonacci yang dia telah pun hit. Kita buat satu okey, warna biru pula di sini. Kemudian dia hit lagi zone di area sini. Ada lagi dia hit di area situ, dan kita pergi ke 15 pula. Ya, di situ. Now, kat mana yang saya tunggu? Apakah saya boleh buy kat sini? Sabar. Saya mau buy di area sini. Ya, saya ingin buy dekat area situ. Jom kita tengok kepada H1 ataupun 15 lah. Okay. Pergi dekat H1 pun boleh. So you can see tempat yang kita nak biasanya dalam bigger time frame tu ada zone dia. Ada zone lah. Tak adalah kita nak buy bersepah-sepah. So I would say I would rather buy dekat base ini. Which is dia adalah zone 423 M1. So I rather buy dekat area yang sini. Di sini ada, kita ada rally, base rally. Kemudian market tunggu datang ke base, kebetulan ada zone di sini, ada zone 423 yang telah pun kita buat penarikan Fibonacci untuk mengetahui dekat mana market nak sampai. Then ini zone dia lah. So now lengkap tak? Now sekarang sudah lengkap. Okay, sekarang sudah lengkap. Okay. Apa maksud saya sudah lengkap? Di sini ada buying opportunity di area sini. Di sini ada selling opportunity yang telah pun kita ukur base pada H4 tadi. Ada base di sini, market ni naik nak pergi ke buat B di sini. Ada selling opportunity, meneruskan jatuhan. And then we have another buying opportunity di area sini untuk buat new high. So anda boleh nampak bagaimana karakter seorang trader mempunyai sifat planning, tunggu, dan tunggu. Okey, ini yang saya amalkan, ini yang saya buat. Alhamdulillah. Saya menunggu zone masuk, dan sebab target itu wajib ada 4 kriteria utama SOP saya. Ya, itu boleh dibahaskan lagi.
kurang salah satu, risiko akan meningkat. Okay, so now itu adalah apa yang saya nampak untuk gold. Alright, so semoga semua di sini di zone sini lah, semoga semuanya happy dan juga mendapat manfaat daripada perkongsian kita. Okay, so this is the goal. So, untuk H4, right, dekat area sini kita di bawah sini kita buy dulu untuk cari B. Di area B ni kita sell untuk cari C, dan di area C ni kita buy untuk buat new high. Ya, jangan lupa. Semoga ada duit raya untuk kita semua ya. Right, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.